Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat bertemu kembali. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan step yang seterusnya apabila kita dah daftar pun account Save Value dan sekarang kita nak connect kedai Shopee kita dengan account Save Value ni lah. Okey. So cara dia kalau dekat dalam komputer kita boleh tengok dekat sini ada satu menu nama dia Shop Sync Okay, kalau dekat handphone pun sama, kita klik pada line 3 ni. Okay, dia akan ada satu menu dekat My Account Shop Sync So anda boleh klik pada butang Shop Sync ni. Okay, so dekat bahagian Shop Sync ni anda boleh pergi tengok dekat bahagian dashboard sebelah kiri ni macam saya tunjukkan pada skrin sekarang. So anda boleh pergi kepada bahagian Sync Setting. Okay, so dekat sini kita ada 3 platform. Yang untuk video ni saya akan tunjukkan bagaimana kita nak connect dengan akaun Shopee lah. Okay, so cara dia mudah saja. Kita boleh klik pada butang pencil ni dekat sini. Klik pada butang pencil nanti dia akan minta kita connect dekat sini. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan juga dekat bahagian handphone. Apabila kita klik pada Shop Sync, klik kat sini. Okay, so dia akan naik paparan macam ni. Kita klik pada butang 3 ni dan kita tengok pada Sync Setting Kita klik pada butang Sync Setting ni. So dia akan naik paparan yang sama macam yang sebelum ni dekat sini. Lebih kurang sama. So kat sini saya kena macam scroll sikit lah ke kanan, ke kiri scroll sikit ke kiri. Kemudian kita cara kita nak sync, kita klik pada butang pencil ni juga. Sama je. Okay, kita cuba klik dan dia akan naik macam ni juga. Okay, okay, so sama je. Okay, so lepas tu kita klik pada butang Connect Now lah. Apabila kita klik pada butang Connect Now, maksudnya sekarang kita nak menghubungkan ataupun kita nak connect kedai Shopee kita dengan akaun Save Value. So dekat sini kita nak authorize akaun Shopee kita dengan Save Value. Kita klik pada Malaysia dan kita kena masukkan username akaun Shopee kita lah. Contoh, kalau anda tak ingat, anda boleh masuk akaun Shopee anda dan masuk ke bahagian My Account. Okey, bila dah login ke dalam akaun Shopee, anda boleh tengok dekat My Account. So anda boleh tengok ini adalah username anda. Okay, anda klik pada ni dan boleh copy juga. Okay, ataupun anda boleh type sajalah dekat sini mana dia tadi. Okay, anda boleh macam saya pastekan saja. Kemudian password, anda kena masukkan password sama macam mana anda buka akaun dekat Shopee bukan dekat Save Value. Sebab tu saya selalu cakap kalau boleh letakkan password yang sama. Apabila anda nak buka akaun Save Value tadi, anda masukkan password yang sama seperti mana anda register akaun Shopee supaya kita senang nak ingat. So kita gunakan satu password saja untuk kedua-dua ataupun ketiga ke keempat ke, ada beberapa supplier lagi So gunakan password yang sama so lebih mudah. Okay, so saya masukkan password saya sekarang. So kita klik pada butang login lah. So dekat sini kita kena verify akaun Shopee kita. So kita kena tunggu Shopee hantar SMS kepada kita lah. Okay, so saya akan tengok kepada handphone saya. Kat sini dekat handphone, biasanya dia ambil masa sikit. Okay, kita tengok. Okay, dah hantar. Cepat kali ni cepat. Oh, belum lagi. Okay, dah hantar dekat atas ni. Ini adalah OTP yang diberikan oleh Shopee untuk saya authorizekan kedai Shopee saya kepada Save Value So kita perlu masukkan nombor OTP ni dekat sini. So OTP dia adalah 572771. So masing-masing akan dapat nombor OTP masing-masing lah. Sekiranya anda tidak dapat nombor OTP ni dalam masa kau tak silap saya tadi dalam masa berapa puluh minit dekat sini. So kita boleh klik pada butang resend dekat sini Apabila countdown dekat sini dia dah 0, so kita boleh klik pada butang resend Kadang-kadang dia akan jadi lambat. Macam saya buat
semasa buat tutorial ni, alhamdulillah dia cepat. So kita hanya klik pada butang verify selepas kita dah masukkan nombor OTP. Okey, klik pada butang verify, tengok dia masuk invalid link pula. Kita masuk sekali lagi 572771. So kita klik pada butang verify. Okey, kalau dia jadi macam ni, kita cuba klik pada butang resend sekali lagi resend. So kita tunggu Shopee hantar lagi satu. Okey, ini adalah kod dia 330997. So kita klik pada butang verify. Oh, tak boleh juga. Okey, kalau tak boleh juga macam ni, dia kadang-kadang jadi juga macam akaun yang sebelum-sebelum ni saya pernah buat, dia ada masalah dan juga kadang-kadang dia tak ada masalah. Okey, kalau dia jadi macam ni, kita cuba lagi connect. Okey, kita pergi semula Bash Shopee 20, Bash Shopee 20, dan kita masukkan password kita lah. Login. Sekejap. Oh, best. Silap pula saya. Okey. Masukkan password. Kemudian kita klik pada login. So kita tunggu lagi sekali. Okey, sekarang saya dah dapat OTP lagi sekali. Kita buka dulu. Okey. So OTP saya yang baru ni adalah berapa ni? 064136. 064136. Okey, 064136, dan kita klik pada butang verify. So sekarang kita kena confirmkan authorization untuk save value kat sini save value. So kita confirmkan authorization. Okey, dia dah naik authorization success. So kita dah berjaya connect account Shopee kita dengan account save value. So apabila kita dah berjaya, maksudnya dekat account save value ni, dekat bahagian Shopee setting ataupun dekat sync setting ni, dia akan muncul kita punya nama kedai lah, nama kedai Best Shop. Kalau anda lihat saya punya nama kedai ni, shop name adalah Best Shop. So dia akan ikut nama kedai ni dekat dalam apa nama ni, setting ni lah. Okey, so untuk video ni, untuk bahagian connect ni cukup dulu untuk video ni. Saya stop dulu dan saya akan sambung di video yang seterusnya lah, untuk kita cara bagaimana kita nak add produk ke dalam store dan step yang seterusnya. Okey, itu saja untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.